Patutlah ramai rasa simpan emas tak untung sebab tak tahu 3 perkara asas tentang emas. Kalau tahu asas ini, confirm tuan-puan tak akan rugi dan takkan mudah tertipu dengan skim cepat kaya yang guna nama emas. Poin ketiga adalah yang paling penting kerana skamer emas memang tak suka orang tahu perkara ini. Sebelum tu, mari kita faham asas pertama. Yang pertama, simpan emas adalah simpanan jangka panjang. Jangan beli hari ni dan nak jual esok, minggu depan atau tahun depan. Simpanlah sekurang-kurangnya lebih 2 tahun. Lagi lama, lagi bagus. Yang kedua, emas tak ada hibah atau dividen seperti tabung haji atau ASB. Keuntungan emas datang daripada beli ketika harga rendah dan jual semula ketika harga tinggi. Kalau ada mana-mana syarikat yang janji pendapatan mingguan, bulanan atau tahunan, itu tanda bahaya. Cepat-cepat, angkat kaki dan lari laju-laju. Yang ketiga dan yang paling penting, bila tuan-puan beli emas, pastikan dapat emas fizikal di tangan. Walaupun beli melalui akaun, pastikan tiada syarat cerewet untuk keluarkan emas fizikal. Ingat, kita beli emas untuk dapat emas, bukan sekadar dapat nombor. Kalau tuan-puan nak mulakan simpanan emas dengan ilmu dan dengan bajet yang serendah RM100, boleh terus hubungi saya di profil untuk mulakan simpanan emas dan saya akan guide tuan-puan step by step sampai boleh dapat emas fizikal di tangan.